tu hampa, daripada kejauhan. Zone test 368G. Semalam kat kedai try nak buat apa, salesman tu try nak buat binding app tu kan, bind app tu kan dengan handphone, tapi tak lepas kan. Mungkin dia kata internet tak berapa cantik, tapi gua tengok gua punya internet okey saja kan, 5G lagi. Alhamdulillah hampa, inilah zone test yang ditunggu-tunggu. Allah dah bagi 368G, masya-Allah. Dan hari ini ini legend legend ni akan pulang ke Ganggang. Jadi hari ini gua nak pergi ke kedai tu balik, nak cop buku servis. Dia salesman dia apa, WhatsApp semalam, lupa nak cop buku servis tu. Yalah hampa. Kemudian gua nak pergi ke Bike Empire, nak pasang beberapa barang lah, insya-Allah. Hujan hampa. Daripada lepas subuh tadi lah hujan. Semalam lepas pergi Bike Empire, gua pasang lah beberapa jajan ya. Cuma gua tak puas hati ya. Phone holder ni dia mengganggu pemandangan gua. Jadi gua nak ubah lah, daripada letak kat atas tu, gua nak letak kat bawah ni, kat sini. Jadi kita ubah duduk kat sini kan, macam okey lah sikit. Daripada duduk kat atas itu mengganggu betul. Hari ni nak pergi Cerul ke Maman, ada side job dekat sana. Hari ni hari Jumaat hampa, nak kena singgah sembahyang Jumaat dulu. Sebelum tu nak pergi dekat member gua dekat setapak. First time bawa zone test ni untuk perjalanan yang jauh sikit. Jauh sikit lah, jauh banyak ni. Berat gua 49. Motor ni 198 kg. Bila dah jalan tu insya-Allah maneuvering tu tak adalah masalah sangat. Cuma gua nak try double stand. Daripada hari tu sampai pagi tadi gua try, memang gua tak lepas lagi lah. Kita tengok YouTube ada budak Cina kecil je, perempuan, senang je dia buat. Yenjut jadi kan. Kita ni jantan tak jadi lagi. Jalan basah hampa, kita pelan-pelan bawa insya-Allah. Rasa lagi lah hujan menitik ni. Ke mana? Saya pergi ke Max kot, isi minyak dulu dan pergi ke Max lah. Okey. Gua ingat riding position ni kalau kat town area badan gua kena ke depan lah. Dalam masuk highway tu boleh lanjak ke belakang sikit. Sedap. Saya ni bunga buah nanai kan. Kena hati-hati sikit lah jalan basah ni.
ada kemalangan apa. Masya-Allah. Gelisah apa. Kat sini banyak kali jadi ya. Hari tu motor. Hari sebelum tu kereta. Macam orang langgar traffic light ni. Tengah lampu merah. Ini macam dia kena hantam je ni. Sekarang dekat RNR Perasing, menuju ke Maman nampak. Rehat sat, sakit pungkok lah. Pak Yu pergi semayang lah sat. Berapa cc? Saya punya. Ni motor. Saya 368. Tu 550. 550. Ha. Minyak sekali isi banyak mana penuh? Yang ni 17 liter setengah. 13 liter setengah. Ha. Berdua ya? Betul. Dua. Besok ada kerja dekat Felda Cerul. Oh. Dia orang sewa homestay dekat Geliga jauh. Rehat dulu balik. Tiga homestay. Sakit badan kan? Oh. Boleh tahan lah. Bawa pelan-pelan dia. 1, 2, 1, 3 ada 2. Pelan-pelan 1, 2, 1, 3. Bodoh you. Tapi kalau kereta, kalau 1, 2 motor ni baru 110. Tengok GPS 110 lah. Oh, kalau laju tu dia orang lari tu 17, 18. Laju sangat. Selamat. Baik, bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Rumah lu lah. Pagi kita main lah. Apa dia pergi mana? Pantai. Pantai mana ya? Kuat kat sini. Dah sampai dah pantai Teluk Mak Nek. Mana-mana. Di English. Aduh. Sakit pungkok Nak pergi jauh tadi ya. Kita tengok barang Ustaz, aku pergi tengok pantai. Cantik ya Allah. Masya Allah.
Subhanallah. Orang ramai. Oh, belah ni tak nampak sunset lah. Nampak sunrise lah. Pantai Timur kan. Je Pak Is tinggal gua nak cari location lah. Nak. Buka map bang tinggal aku. Aku buka map bang tinggal aku. Dah dekat. Tak ikut. 1422. Tak nampak lah. Kan nombor tu kan? Oh. 1 Alhamdulillah dah sampai. Boleh bawa masuk barang, buka lampu, mandi, semayang-semayang, makan. Oh, nampak muka gua.
Kecil je. Ha? Orang kecil. Orang kecil lah. Kepala je. Ini apa? Oh, ni namanya ni. Apa dia tu? Ha? Yang kita tu. Apa dia? Nombor plate. Nombor plate. Pasang plate dia. Pasang plate. Nombor plate dia kita nak bro. Kena apa? Alat dia tu tak apa. Ada lonceng. Ni ya. Getah dia tu. Oh. Lonceng. Ada lonceng. Yang lapik orang bawah tu. Ni tak gila ni juga. Ada silikon nyet. Apa dah bertadet. Apa dah bertadet bawah ni kan. Ha. Tak kira tung dah ada. Boleh mati. Jauh sikit je. Jauh sikit. Oh, sorry apa tongkat. Spotlight pun cover lampu cover besi je. Ya, spotlight tu buat iPhone dia. Alhamdulillah, kerja dekat Cerul dah settle. Kita akan bergerak balik ke Putrajaya lah. Mileage dah menghampiri 600 km. Zone test ni, balik ni dah boleh servis lah. Dah boleh servis. Rokok sebatang dulu. Mai rokok. Aku nak turun tadi apa aku nak pusing dulu. Aku takut. Kalau nak biasa. Banyak kali lah ni. Ni slow lah. Ha? Dah buka map dah. Windshield gua setup paling tinggi ni. Hari tu main windshield paling rendah, ni try paling tinggi. Tapi pemandangan dia agak terganggu sikit lah. Kalau gua duduk bawah macam ni okey, tapi kalau gua tegak macam tu dia macam separuh. Tapi okey. Dia
kan baca hari tak ada. Hari dia tak boleh baca. Ha. Ha? Jadi itulah apa perjalanan gua daripada Putrajaya ke Cerul, Cukai Kemaman, kemudian kembali ke Putrajaya. Sedikit sebanyak zone test ni pada gua okey lah. Setakat pengalaman sepanjang perjalanan tu, sebab motor pun masih lagi dalam running in, nak perah habis tu tak lah kan. Tapi kalau ikut manual, dia kata bawah 1000 km jangan lebih 4000 RPM. Kalau 4000 RPM bila masa nak sampai kan. Tapi gua tak perah lah sampai habis. Paling tinggi jejak 1.3 macam tu lah, tapi tak lama. Jadi zone test ni pada gua tak mengecewakan lah kan. Tak mengecewakan. Jadi gua berat badan gua ni 49 kg, motor berat 198 kg. Kalau tengah jalan tu okey. Tapi kalau bila nak berhenti tu agak menggelabah sikit lah sebab tak pandai lagi, tak biasa lagi. Kemudian gua follow Kymco 550 Kymco tu laju nak abang pi kan. Gua cakap dia boleh sampai 190 lah, 191 last dia buat. Jadi apa zone test ni tak mengecewakan. InsyaAllah tak mengecewakan. Pada gua sangat berpuas hati lah setakat sekarang. Tu gua high seat. Kalau nak melepeh tu gua ingat kalau mereka yang ada keberanian insya-Allah lu boleh lepeh kan, lu boleh lepeh. Tapi gua ni jenis penakut kan. Mak pun dah tua dah, nak lepeh apa lagi kan. Bawa tegak ajalah. Okey, skuter ni masya-Allah sangat berpuas hati setakat sekarang. Dia punya power ada, bila kita minta ya dia kasih. Tapi taklah sekuat Kymco member gua tu kan. Tapi apa yang penting dalam kehidupan kita ni terpandu. Manusia ni memang dilahirkan bebas, bebas yang tak terbatas buat kita akan terbabas. Satu kisah, satu orang datang jumpa satu ulama, dia tanya, "Tuan, apa kerja perlu saya buat?" Jadi ulama ni bagi tahu, perintah Allah jangan tinggal, larangan Allah jangan langgak. Lepas tu apa kerja kamu nak buat, kamu buatlah. Jadi insya-Allah sama-sama kita jaga iman amal kita, sama-sama kita manfaatkan saki-baki umur kita ini untuk kita tambah taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tambah amal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, jumpa hampa di next video insya-Allah.